بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan, di atas izin Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita walaupun secara media sosial, tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, kita bersama dalam program kita 30 hari 30 surah pilihan tadabbur Al-Quran. Tuan-tuan dan puan, hari ini kita akan membicarakan, hari ini di bulan Ramadan Al-Mubarak ini kita akan berkongsi tadabbur berkenaan dengan surah Al-Qari'ah. Tuan-puan, cerita berkenaan dengan neraka, tuan-puan. Tuan-puan, ibrah ataupun pengajaran kepada kita. Tuan-puan, surah Al-Qari'ah ini mempunyai 11 ayat. Terkandungnya 11 ayat dalam surah Al-Qari'ah. Tuan-puan, surah ke-101 daripada 114 surah di dalam Al-Quran. Kategori surah ini adalah surah Makkiyah, surah yang diturunkan kepada baginda Nabi SAW sebelum hijrah. Tuan-puan, tema utama surah ini adalah berkenaan dengan hari kiamat. Yang kedua, timbangan amal. Yang ketiga, nasib manusia di hari akhirat kelak. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berehat seketika. Nak tahu lebih lanjut, jom tuan-tuan dan puan-puan terus kekal bersama dengan saya. Kita berhenti berehat seketika. Jangan lupa subscribe YouTube Ustazlah Official. InsyaAllah tuan-puan, kita berjumpa selepas ini.
Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, ibu ayah, saya kasih sekalian, kita bertemu tuan-tuan dan puan. Jom ayat pertama dalam surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, hari kiamat yang menggemparkan manusia. Tuan-puan, Allah memperkenalkan kita hari kiamat. Allah gunakan hari kiamat itu banyak nama, tuan-puan. Antaranya istilah Al-Qari'ah Allah gunakan. Al-Qari'ah ini membawa maksud sesuatu yang memukul dan menunjukkan bahawa hari itu mengejutkan semua makhluk. Dipukulnya kita, diperanjatkan kita, terperanjat kita, tuan-puan, semua makhluk akan dikejutkan. Okey, memukul dan mengejutkan, ia menunjukkan bahawa hari itu amat dahsyat dan mengejutkan semua makhluk. Tuan-puan, ingatkan diri kita, ahli keluarga kita, bahawa dunia bukan tempat kekal selama-lamanya. Dunia ni tempat persinggahan, bukan tempat untuk kita kekal, kerana akhirat itu adalah tempat pengakhiran kita dan pengabadian kita yang terakhir last sekali, sama ada syurga ataupun neraka. Na'udzubillah. Tuan-puan, jangan leka dengan kesenangan dunia yang sementara. Mal Qari'ah, ayat kedua. Apakah Al-Qari'ah ini? Allah tanya kepada kita, bukan Allah tak tahu, supaya kita ambil tahu. Allah kata apa? Mal Qari'ah. Apakah Al-Qari'ah itu? Ayat ini menekankan bahawa manusia perlu memikirkan dan faham hakikat kiamat. Dia bukan sekadar khabar angin. Kiamat ni, tuan-puan, bukan benda yang jadi ke tak jadi, tak tahulah. Kiamat ni macam boleh tangguh kot. Tak ada, tuan-puan. Kiamat ni kalau datang tepat pada waktu ketikanya. Kerana dia bukan khabar angin tapi realiti yang pasti akan terjadi. Tuan-puan, muhasabah diri kita dan amal kita. Persiapkan diri kita dengan amal soleh, kerana setiap orang akan menghadapi hari kematian dan menghadapi hari kiamat tersebut. Mungkin kita meninggal dulu, tuan-puan, tak rasa hari kiamat, tapi lepas tu, tuan-puan, bangkit, tetap semua orang akan merasainya. Ayat ketiga, wa ma adraka mal qari'ah. Dan kamu tahukah? Kamu tahu tak? Adakah kamu tahu? Bahasa mudah. Kau tahu tak apakah Al-Qari'ah itu? Tahu kau tidak Al-Qari'ah itu apa? Tuan-puan, Allah bagi tahu agar manusia sedar bahawa kiamat sangat dahsyat dan menggemparkan. Sebab tu Allah ulang. Kenapa Allah ulang? Nak bagi tahu sesuatu yang sangat dahsyat dan menggemparkan kita. Hari kiamat itu tak semua orang sedar akan akhirat. Kerana apa, tuan-puan? Orang ingat bila dunia ni hidup, lepas tu mati, dah selesai. Tuan-puan, kematian bukan sebuah pengakhiran. Kematian adalah sebuah permulaan perjalanan bagi seseorang hamba. Bukan mati dah settle, tuan-puan, tak. Mati, tuan-puan, dalam kubur lain bab. Lepas tu sekarang dihidupkan balik, dibangkitkan balik, pergi kat padang mahsyar, dihisap, dihitung amalan, syurga atau neraka. Panjang, tuan-puan, bukan pengakhiran. Mati itu permulaan sebuah perjalanan. Tuan-puan, jangan menunda taubat dan amal soleh kita. Kita nak taubat, tuan-puan, buat dosa. Jangan tunggu malam karang. Acik buat dosa lah, ustaz. Acik silap, acik salah. Yo, saya pun buat dosa. Malam karang lah, ustaz. Pukul 3-4 pagi kan nak solat sunat taubat. Tak ada dah, tuan-puan. Taubat segera sekarang. Solat sunat taubat tu nanti tak apa. Ekstra. Itu bonus. Tuan-puan, buat salah, buat dosa, segera taubat kepada Allah on the spot. Jangan tangguh taubat kita 3, 4, 5 pagi sekarang. Buat dosa pagi. Lepas tu pergi kerja. Kan? Nak taubat, tuan-puan, tangguh dululah pukul 3 pagi. Karang nak solat taubat, karang baru taubat. Tak. Jangan tangguh taubat kita, jangan tangguh amal soleh kita. Benda baik, taubat, benda baik nak buat, benda soleh nak buat, jangan tangguh. Buat terus. Dosa, tu ya fikir banyak kali. Okey. Ayat keempat, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu yakunun nas, manusia seperti kal farash. Apa dia kal farash? Tuan-puan, Allah kata pada hari itu manusia. Allah tak sebut orang beriman Allah kata yakunun nas. An-nas membawa maksud manusia. Kau beriman kau tak beriman kau Islam tak Islam kau siapa saja asalkan kau manusia, kau akan jadi kal farash. Apa dia? Seperti lalat mabthuth yang berterbangan. Apa maksud lalat berterbangan, tuan-puan? Allah ramai. Gambaran manusia kelihatan kelam kabut. Tuan-puan tahu lalat banyak kan? Bila kita datang, rabang dah, tuan-puan. Kelam kabut dia. Begitulah lalat Allah umpamakan manusia itu pada hari kiamat kal farashil mabthuth, lalat yang berterbangan.
Manusia kelihatan kelang kabut, tak ada tempat nak berpijak, terkejut dengan kehancuran dek kerana hari kiamat tersebut. Tuan, dunia ni boleh hilang dalam sekelip mata. Dunia ni boleh hilang dengan keadaan yang kita tak sangka-sangka pun. Dua tuan-tuan, tak kita hilang daripada dunia, iaitu kita meninggal dunia, ataupun dunia ni akan hilang daripada kita, kiamat. Mana satu confirm akan datang. Salah satu akan datang tuan-tuan, jangan risau. Bukan jangan risau, risaulah kan gitu. Jangan terlalu bergantung pada harta atau pangkat dunia ni tuan-tuan. Ayat kelima, watakunul jibalu kal'ahnil manfush. Dan gunung ganang, tadi manusia Tadi manusia akan jadi seperti lalat yang terbang, kelang kabut. Allah bagi tahu ayat kelima, gunung ganang kau tengok tuan-tuan. Ya Allah tuan-tuan, kita tengok gunung ganang ni. Punyalah kukuh, gunung Everest, gunung tertinggi di dunia. Gunung Kinabalu, tertinggi di Malaysia tuan-tuan, di Asia contohnya lah kan. Tuan-tuan, watakunul jibal, gunung yang tengok kukuh tu tuan-tuan, kal'ihnil manfush. Akan menjadi seperti ahnil manfush, bulu yang dihambur-hamburkan. Gunung-gunung ni tuan-tuan akan jadi seperti bulu yang dihancurkan tuan-tuan. Tuan-tuan tengok gunung, ada nampak ke macam bulu? Tak ada punya kukuh gunung tu tuan-tuan. Batu lah kuat, kukuh hebat. Hari kiamat hancur. Kalahnil manfush, seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Gunung yang kukuh pun hancur dan ringan pada hari kiamat jadi seperti bulu tuan-tuan. Menunjukkan kuasa Allah itu sangat-sangat hebat. Apa yang nampak kukuh di dunia seperti pangkat kita, jangan banggalah dengan pangkat sangat ni tuan-tuan. Pangkat yang ada kepada kita ni bukan untuk dibanggakan, tapi untuk dipertanggungjawabkan. Pangkat yang kita ada, harta yang kita ada bukan untuk dibangga, tapi bukan untuk dibanggakan, tapi untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kerana dia akan lenyap di akhirat tuan-tuan. Fokus pada amal yang kekal. Tuan-tuan, ayat ke-6, fa'amma man thaqulat mawazinuh, maka ada pun orang yang berat timbangan amalnya. Fa'amma man thaqulat, berat timbangan dia. Mawazinuh tu tuan-tuan, di neraca timbangan tu berat amal dia. Allahu Akbar tuan-tuan. Timbangan amal itu menentukan nasib kita di akhirat. Amal soleh akan membawa kepada kemenangan. Siapa yang berat timbangan dia tuan-tuan, berat timbangan elok dia akan membawa kepada kemenangan. Utamakan amal baik walaupun sedikit. Tuan-tuan, selalu saya sebut, amal yang sedikit jangan kita sangka dia sedikit. Boleh jadi yang sedikit itu menyelamatkan kita di akhirat kelak. Boleh jadi amal yang kita sangka banyak itu yang tak bernilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, jangan pilih. Amal baik buat je semua tuan-tuan. Ustaz nak buat ni tinggal boleh, tak payah. Amal baik nak buat tuan-tuan, buat je terus ikut kadar kemampuan kita. Tapi benda wajib kena buat lah. Benda sunat-sunat kita buat ikut kemampuan kita tuan-tuan. Teruskan buat, jangan fikir. Walaupun sedikit perlu ditambah. Jangan remehkan amal kecil. Seperti apa tuan-tuan? Sedekah, senyum, doa, benda baik. Buatlah tuan-tuan, kerana dia akan menjadi amal timbangan kita di akhirat kelak. Dan ayat ke-7, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan berada dalam kehidupan yang radiyah, puas, memuaskan. Siapa ni? Orang yang amal timbangan baik dia berat, dia akan hidup dalam keadaan radiyah, hidup dalam keadaan yang puas, hidup keadaan yang happy. Mana tak happy tuan-tuan ke akhirat? Ramai orang beratur, end up keputusan kita, amal timbangan baik kita lebih, dapat buku belah kanan, masuk syurga. Tuan-tuan, puas tak? Allahu Akbar, happy lah, seronok lah tuan-tuan. Amal baik mendatangkan ketenangan dan kepuasan, bukan hanya di akhirat, malah kat dunia pun tuan-tuan. Cuba kita buat baik kat orang, happy kan? Happy. Kita buat baik kat orang tuan-tuan, happy tak? Happy. Tapi kalau buat jahat kat orang tuan-tuan, dia punya sengsara tu, Allahu Akbar. Tuan-tuan, InsyaAllah, tuan-tuan, jom kita sambung ayat ke-8 selepas rehat ini. Tuan-tuan, kita berehat seketika. Jangan lupa subscribe YouTube Ustaz Lah Official. Tuan-tuan, rehat dahulu. Kita berjumpa sebentar lagi.
Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung pada ayat ke-8 surah Al-Qari'ah. Wa amma man khaffat mawazinuh. Okey, bagaimana orang yang ringan timbangan dia. Tadi thaqulat tu berat timbangan amal baik dia. Happy lah. Kedua, orangnya khaffat mawazinuh, ringan sangat timbangan amal kebaikan dia. Orangnya amalnya sedikit akan mengalami kerugian dan azab. Nampak tuan-tuan, tadi Allah cerita berat timbangan amal kebaikan, puas dia tuan-tuan, happy. Orang yang ringan timbangan amal kebaikan dia akan rasa kerugian, rugi dan azab daripada Allah. Sebab tu tuan-tuan, jangan menunda taubat kita. Kita buat salah, buat dosa, teruskan tuan-tuan, taubat kepada Allah on the spot. Buat kebaikan, buat terus tuan-tuan. Buat dosa, taubat kepada Allah segera. Sedekah kita, doa kita, amal yang kecil kita pandang kecil tuan-tuan, benda yang kecil sangat penting untuk menambah timbangan amalan. Ni tuan-tuan bulan puasa, tuan-tuan kan ada lebih rezeki lebih sikit tuan-tuan dan puan-puan, janganlah lupa kalau pergi bazar Ramadan tu belilah sikit kat kawan-kawan. Okay? Untuk family ko, ini tak, kalau yang ayah, mak ayah tu kan untuk anak, isteri kau ada kod kau nak belanja. Kan? Hujung minggu ada rezeki lebih sikit, ada bonus sikit kan. Raya kan ada bonus biasa tuan-puan. Belanjalah sikit family tu makan. Okay? Siapa yang membelanjakan hartanya, siapa yang belanja orang makan, orang berbuka puasa, baginya pahala sama seperti orang berpuasa tersebut, tak kurang sikit pun. Hadis Nabi SAW tuan-puan. Okay, bulan puasa tuan-puan ada sikit duit, belanjalah adik-beradik makan, kau family makan. Bukan hari-hari kau belanja. Belanja murah-murah pun tak apa. Okay, belanja kuih pun tak apa, belanja air pun tak apa. Boleh tuan-puan? InsyaAllah. Okay, sedikit nampak macam alah basic-basic je. Tetapi jangan kita meremehkan kerana itu akan menjadi berat timbangan amalan kebaikan kita di akhirat kelak. Baik, ayat ke-9. Fa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembali bagi orang yang amal kebaikan dia ringan, dia akan dapat azab apa dia? Hawiyah. Neraka yang dalam. Neraka ni tuan-tuan banyak nama. Antara dia Hawiyah. Neraka Jahannam kan. Neraka Hawiyah kat sini tuan-tuan. Allah memberikan peringatan bahawa akibat dari amal ringan amalan kebaikan dia tuan-tuan. Amalan baik dia tu ringan sangat. Maka tempat dia dalam neraka kerana dah salah tuan-tuan. Banyak benda yang ringan, benda amal kebaikan dia ringan, benda yang dosa dia berat. Maka dosa lagi banyak, maka masuklah dalam neraka. Na'udzubillah. Okay, sifat malas dan alpa membawa padah kita di akhirat tuan-tuan. Perbanyakkan amalan untuk mengelakkan azab kita. Kita tak tahu mana satu amalan tuan-tuan buat. Boleh? Ayat ke-10. Wa ma adraka ma hiya. Dan tahukah kamu apa itu hawiyah? Wa ma adraka ma hiya. Tahukah kamu apakah ia itu? Okay. Apakah itu tu? Apakah itu tu apa? Apakah hawiyah tu? Apakah hawiyah? Hawiyah ni apa? Allah bagi tahu ayat 10. Ayat ini menekankan bahawa neraka ni sangat dahsyat, melampaui imajinasi manusia. Tak terbayang kita tuan-tuan. Okey, sebab itu ayat ke-11 Allah bagi tahu. Apa itu hawiyah? Ayat 11. Narun hamiyah. Neraka hawiyah. Ayat 11. Narun hamiyah. Api yang panas hamiyah. Api yang panas, bukan panas je tuan-tuan. Narun tu api yang panas. Hamiyah, membaru-baru tahap kepanasannya. Boleh? Api yang panas membaru. Neraka ni tuan-tuan, panas dan membakar. Sifat neraka bukan panas je. Api dekat dunia ni tuan-tuan, panas membakar tak? Membakar. Tapi api neraka tuan-tuan, panas membakar jauh lebih seksa dan azabnya daripada api dunia. Dapat? Akibat nyata dari amal kebaikan yang ringan. Amal soleh tuan-puan adalah penawar dan pelindung kita. Di bulan Ramadan tambah-tambah tuan-tuan dan puan-puan, buatlah amal kebaikan sebanyak-banyaknya. Kerana setiap satu amal kebaikan kita, tiap satu pahala ibadah 70 ia digandakan. Tuan-puan, tu dia. Satu amal ibadah kita 70 ia digandakan. Tuan-puan, di bulan Ramadan yang mulia ni tuan-puan, kalau ada ruang-ruang untuk kita bersedekah, sedekahlah. Ruang-ruang untuk kita wakaf-wakaflah. Ruang-ruang untuk kita zakat, ruang untuk kita wakaf-wakaflah, zakat wajib. Ruang untuk kita infak-infaklah tuan-puan. Boleh belanja-belanjalah. Belanja family, belanjalah tuan-puan. Korbanlah. Bukanlah sikit je, ikut kemampuan masing-masing. Boleh?
Kerana tuan-tuan dan puan-puan, amal soleh adalah penawar dan pelindung kita. Fokus hidup untuk akhirat kerana dunia hanyalah sementara. Tambah pula di bulan Ramadan Al-Mubarak ni tuan-puan, jom kita mencari keberkatan, berlumba-lumba untuk kita sama-sama mencari keberkatan dan redha Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah selesai daripada saya. Kita berehat seketika dan kita sambung semula lepas ni tuan-puan sebagai penutup bagi surah Al-Qari'ah. InsyaAllah tuan-puan jangan lupa subscribe YouTube Ustaz Lah Official. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Jumpa selepas ini.
Alhamdulillah, bertemu lagi kita tuan-puan sebagai penutup bagi surah Al-Qari'ah tuan-puan. Jom sama-sama kita renung amal ibadah yang kita lakukan tuan-puan. Jangan kita pandang remeh, sedikit amal kebaikan teruskan buat tuan-puan, jangan kira. Tuan-puan, neraka ini sifatnya sangat panas dan membakar. Jangan ambil sambil lewa tuan-puan. Neraka ini na'udzubillah, jangan kita sesekali meletakkan nama kita termasuk dalam golongan ahli neraka, na'udzubillah. Tuan-puan, sifat neraka ini panas membakar. Tuan-puan, yang kedua dia, pastikan kita buat amal kebaikan. Tuan-puan, jangan tangguh, jangan pilih amal kebaikan ni buat yang ditinggal. Tuan-puan, kalau boleh semua amal kebaikan kita buat. Berterusan dalam melakukan amal kebaikan kerana kita tak tahu mana satu amal kebaikan yang Allah terima dan Allah tolak. Tuan-puan, yang pastinya terus lakukan kebaikan berterusan, jangan pernah kita rasa give up, jangan pernah kita rasa putus asa dengan kebaikan yang kita lakukan. Tuan-tuan, insya-Allah siapa yang terus menerus melakukan kebaikan, moga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada neraka-Nya. Na'udzubillahi min dzalik. Insya-Allah tuan-tuan, moga-moga Allah Subhanahu wa taala meletakkan nama kita, ahli keluarga kita dan sebagai ahli-ahli syurga, dicatatkan nama kita sebagai penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Tambah-tambah tuan-puan, di bulan Ramadan al-Mubarak, doa kita ini tuan-puan sangat makbul. Doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah meletakkan kita, ahli keluarga kita, tersenarai sebagai ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-puan, sekian daripada saya Ustaz Aidil. Mohon maaf segala salah dan silap, kekurangan, ketelanjuran daripada saya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi tuan-tuan, jangan lupa subscribe YouTube Ustaz Alam Official. Jumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.